Ipin. Buat apa tu? Buah sawit ni Iya, mana korang dapat? Boleh bagi cikgu? Adalah. Dah, mari cikgu belanja kamu ABCD. Siapa tahu buah apa yang merah menyala tu? Hahaha, bijak. Apa kegunaannya? Lagi? Betul. Dari buah sawit ni, terhasillah minyak sawit. Minyak yang selamat digunakan dan menyihatkan kerana ianya dari sumber tumbuhan. Semua tengok sini. Ini adalah rajah pemprosesan minyak sawit. Mula-mula, buah tanggal segar akan dibawa dari ladang ke kilang. Lepas tu, ia akan dimasak dan disegerakan. Kemudian, dimasukkan ke dalam mesin pengiring. Selepas itu, ia akan diperah di dalam mesin. Dan terhasillah minyak sawit mentah. Belum, ada prosesnya lagi. Proses pengeluaran minyak sawit Malaysia amat ketat. Ia kena ikut semua piawaian yang telah ditetapkan. Industri minyak sawit Malaysia sangat teliti dan komited dalam hal ini. Barulah terhasil minyak sawit Malaysia yang berkualiti. Tapi yang lebih penting, untuk kerja rumah hujung minggu ni, cikgu nak murid-murid belajar pasal kebaikan, kelebihan dan kepentingan minyak sawit Malaysia.